Ni, saya duk tengok abang-abang hak mana duk makan kat kedai saya. Banyak yang tak reti makan gerbok ni. Abang, apa tak nampak cengeng, tak nampak macu kan? Jom kita tengok macam mana cara makan gerbok yang betul. Ni, gerbok tempatan. Tak cengeng apa ni? Jom kita tunjuk cara gerbok makan betul. Jom. Mau mula sini abang. Kalau nak makan bang, ni gerbok tempatan dah bang. Okey, nak makan gerbok ni bang, abang kena bukuh dulu kat sonsong dia. Cayak dulu dia punya sonsong dia. Kan? Abang ambil straw ni, abang goncang-goncang. Okey, abang dah bagi cayak dah abang punya sonsong. Dia mau jemput. Ni tak ada guna leh. Yang ni pun high. Lepas kita hero ni kita ni tokok. Oh, satu macam cengeng oh. Baru nak buat macu, baru nak buat cengeng. Kita boleh berat. Okey, mana kak-kak yang nak makan untuk kolagen, untuk kulit bagi cekang, kau boleh tumpang abang-abang makan. Bismillahirrahmanirrahim. Ni satu batang ni. Macam sos. Bismillah. Potong lah bagi tok langkuh. Potong semua tu. Nanti tulang ni jangan peduli lah. Isi banyak ni berapa? RM30 lah. 3 patah satu patih. So ini pot gerbok yang paling yang sempoi. Alamat semua waktu kita beroperasi semua ada lagi. Okay, kasih sempoi. Jangan sempoi.